Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, ini paling hangat, paling panas, dan paling terkini dalam perdebatan cerita politik yang ada di Malaysia, khususnya PKR Rafizi dan Anwar Ibrahim. Apa yang mengejutkan kita semua ialah 190 aduan pemilihan PKR telah pun dibuat. Bekas senator mendesak ROS campur tangan. Wow, apa yang akan terjadi? Adakah mereka akan membatalkan keputusan pemilihan PKR ini? Seorang bekas ahli parlimen daripada PKR memohon Jabatan Pendaftaran Pertubuhan atau ROS membatalkan keputusan pemilihan PKR di semua peringkat yang sebelum ini mengundang pelbagai kontroversi, khususnya fenomena yang disifatkan sebagai badan tanpa kepala. Dalam aduan kepada ROS, bekas ahli Parlimen Lumut Muhammad Imran Abdul Hamid turut meminta ROS mengarahkan partinya mengadakan semula pemilihan PKR di semua peringkat. Kata beliau mendesak mengadakan pemilihan semula di semua peringkat menggunakan kaedah lama. Satu anggota, satu undi. Keputusan perlu diumumkan secara real time. Perlu dipapar di layar gergasi bersama gambar calon yang bertanding. Saya juga meminta ROS membatalkan keputusan pemilihan pusat pada 23 Mei lalu, katanya kepada Malaysia Kini. Wah, ini memang mantap sekali. Apa pula pendapat anda? Patutkah keputusan pemilihan PKR baru-baru ini dibatalkan? Dan seperti yang dicadangkan oleh bekas ahli Parlimen Lumut ini, supaya keputusan itu dibatalkan dan diulang semula pemilihan di semua peringkat, di semua cabang. Kalau anda setuju, tinggalkan komen anda. Tapi sebelum itu saya nak kongsi dengan anda semua, ini produk bukan obat. Ini ialah produk meningkatkan daya imun badan kita. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita juga kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Apabila daya imun badan kita menjadi lemah, kita akan kena penyakit. Apabila imun badan kita jadi bodoh, imun badan kita juga akan jadi menyerang diri kita sendiri. Tapi dengan peningkatan daya imun badan kita, kita akan jadi sehat secara total dan kita akan melawan penyakit dari dalam badan kita sendiri. Produk ini berita baik untuk anda semua yang mencari-cari jawaban kepada masalah kesehatan anda. Produk ini meningkatkan daya imun badan kita dan mendidik imun badan kita menjadi kuat dan bijaksana. Apabila imun badan kita jadi kuat dan bijaksana, kita akan sembuh daripada semua penyakit. Jadi, kalau anda tanya apa jenis penyakit yang boleh ditangani dengan produk ini, semua jenis penyakit boleh menjadi sembuh dengan peningkatan daya imun badan kita. Cepat dapatkannya sekarang. Hubungi nombor yang tertera di kaca video ini. Menurut laporan ini, bekas ahli parlimen Lumut ini meminta supaya ROS membatalkan keputusan pemilihan pusat pada 23 Mei lalu. Menurut Imran, yang juga bekas ahli Dewan Negara, dia membuat aduan di ROS pada 29 Mei lalu. Dalam aduannya kepada ROS, Imran berkata, dia menyatakan rasa tidak berpuas hati dengan proses dan prosedur pemilihan PKR. Katanya, ini khususnya di peringkat cabang, yang telah menyebabkan dia dari cabang Lumut membuat aduan dan terdapat 190 aduan lain telah dibuat oleh cabang PKR di seluruh Malaysia. Jawapan secara bakul yang kami terima adalah seperti dilapor, yaitu dalam laporan Digital Audit and Forensic Report on the E-Voting System of Parti Keadilan Rakyat. Dan setelah diteliti, terdapat beberapa perkara di muka surat 67 hingga 72 yang tidak disantuni oleh pengerusi jawatan kuasa pemilihan JPP Dr. Zaliha Mustafa, sehingga menyebabkan keputusan pemilihan di peringkat cabang dilihat seperti diatur. Oleh yang demikian, kami dengan pendirian berani kerana benar dengan ini memohon supaya keputusan pemilihan Majlis Pimpinan Pusat MPP PKR pada 23 Mei 2025 memohon
pihak ROS membatalkan dan mengarahkan supaya dilakukan pemilihan semula di semua peringkat pemilihan, katanya. Tambah Imran bahwa bekas timbalan Presiden Rafazi Ramli, bekas naib Presiden Nik Nazmi Nik Ahmad dan ahli MPP ahli Akmal Nasrullah Muhammad Nasir boleh menjadi saksi sekiranya ROS menyiasat aduan ini. Dia juga kecewa dengan aduan dan pandangan anggota parti kepada Presiden PKR Anwar Ibrahim yang menurutnya tidak diberi pertimbangan. Untuk rekod, pemilihan PKR bagi peringkat cabang yang berlangsung dari 11 hingga 20 April itu menyaksikan beberapa insiden kontroversi, termasuk kekalahan ketua cabang dari kumpulan yang memenangi keseluruhan jawatan kuasa yang kemudian digelar fenomena badan tanpa kepala. Antara pemimpin PKR yang terjejas dengan keputusan seumpama itu termasuk Gan Ailing Kampar, Muhammad Bakhtiar Wancik, Balik Pulau, Muhammad Kamri Kamarudin Ampang, Chua Wei Kiat Selayang, Rodzia Ismail, dan Jini Lim. Beberapa calon seperti Timbalan Menteri Peralihan Tenaga Akmal Nasrullah Johor Bahru serta pimpinan lain seperti Lee Chian Chung dan Kesavan Subramaniam telah mengemukakan bantahan rasmi kepada JPP susulan kekalahan mereka. Susulan itu, Setiausaha Agung Fuzia Saleh pada 5 Mei mengesahkan bahawa MPP telah memutuskan untuk menerima keputusan pemilihan cabang yang dipertikaikan. Bagaimanapun, dia tidak menjelaskan bagaimana keputusan itu dibuat. Pada 7 Mei, Juru Audit Bebas Yuno Teknologi melaporkan bahawa sistem e-undi PKR berfungsi dengan baik walaupun terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki. Audit tersebut menilai sistem, keselamatan, protokol serta kebolehpercayaan operasi termasuk proses eKYC, aplikasi pengundian dan sistem blockchain. Audit terhadap keseluruhan proses pengundian dan tingkah laku pihak terlibat tidak menemui sebarang bukti kukuh berlakunya salah laku atau penyelewengan. Prosedur audit dalaman juga telah disemak dan didapati dilaksanakan dengan memuaskan. Kesimpulannya, Yuno menyatakan bahawa sistem e-undi telah mencapai objektifnya untuk merekod dan mengira undi secara selamat dan telus. Saudara, sebelum kita berpisah, apa pula pendapat anda? Adakah anda juga sehaluan, sependapat, sekepala dengan bekas ahli Parlimen Lumut ini yang meminta supaya ROS membatalkan keputusan pemilihan dan diarahkan pemilihan semula? Setujukah anda jika itu lakukan? Tinggalkan komen anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Saya terkejut dengan satu mesej daripada rakan yang meminta saya memberikan satu ulasan berkait dengan pemilihan di dalam PKR baru-baru ini. Sehingga beliau menuduh berlaku penipuan. Ada juga yang mengatakan mungkin akan ada pembatalan. Keputusan pemilihan PKR 2025 akan dibatalkan, kata beliau. Ini berlandaskan kepada satu berita di Malaysia kini bahawa peratusan mengundi rendah JPP PKR digesah dedah senarai pengundi. Sampai ke tahap ini mereka nak mahu supaya ketelusan. Secara keseluruhannya, saya memang setuju dengan tindakan meminta supaya senarai pengundi ini didedahkan. Ini bagi memberikan ketelusan dan kepuasan hati kepada semua. Lebih-lebih lagi kepada blok atau kem Rafizi yang rasa kecewa. Jawatan Kuasa Pemilihan JPP PKR digesa mendedahkan senarai pengundi yang mengundi dalam pemilihan PKR yang berlangsung pada 23 Mei lalu. Bercakap kepada Malaysia kini, bekas naib ketua pemuda PKR Pransan Kumar Barakasam berkata, pendedahan senarai pengundi penting selepas ramai calon yang bertanding bagi jawatan pusat, termasuk saya pemuda dan wanita, masih mempertikaikan.
peratus keluar mengundi yang rendah. Sebelum saya teruskan ulasan kali ini, jangan lupa siapa yang berminat untuk sehat, dengar baik-baik. Ini bukan ubat, ini adalah Transfer Factor for Life. Produk ini meningkatkan daya imun badan dan juga menguatkan, menjadikan imun badan kita pintar. Secara ringkasnya, kita kena penyakit karena daya imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Apabila imun badan kita jadi kuat dan imun badan kita dididik menjadi bijaksana, kita akan sembuh daripada penyakit. Jadi berita baiknya, kita akan sembuh apabila imun badan kita meningkat. Produk ini, apabila kita makan, dia membantu ataupun meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dan mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana. Dengan itu, badan kita akan melawan penyakit, menyembuhkan kita daripada penyakit daripada dalam. Dan kita akan sembuh secara total. Jadi, siapa yang berminat untuk produk ini, sila hubungi di nomor yang tertera. Dan kalau Anda tanya apa penyakit yang boleh ditangani, semua jenis penyakit boleh ditangani dengan peningkatan daya imun badan kita dan kita sehat. Hubungi segera. Baik. Saudara-saudara sekalian, pada awalnya, parti kata jumlah pengundi yang layak mengundi dalam 29.000, termasuk fizikal dan dalam talian. Kemudian sehari sebelum hari mengundi, jumlah itu turun kepada 22.089. Tapi, pada hari mengundi mengikut JPP yang menunaikan tanggung jawab keluar mengundi hanya 13.669 sahaja. Jumlah undi diperoleh Rafizi Ramli dan Nurul Izzah bagi jawatan timbalan presiden. Persoalannya, kenapa hanya 13.669 perwakilan mengundi, sama ada secara fizikal dan juga dalam talian, di mana lebih 8.420 perwakilan yang layak, tapi tak mengundi? Adakah mereka tak keluar mengundi atau kegagalan sistem? Ini yang kami nak tahu, katanya. Pada 14 Mei, Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh berkata, lebih 29.000 perwakilan dijangka terlibat dalam pengundian secara fizikal dan dalam talian pemilihan kepimpinan pusat PKR untuk sesi 2025-2028. Namun, pada 22 Mei, Fauzia memberitahu seramai 22.809 perwakilan akan mengundi bagi memilih MPP, termasuk 13.060 secara dalam talian dan 9.829 secara fizikal. Menurutnya, daripada jumlah itu, 6.990 perwakilan akan hadir di Johor Bahru, manakala 1.120 dan 919 akan mengundi secara fizikal di Sabah dan Sarawak. Bagaimanapun, pada hari mengundi hanya 13.669 mengundi bagi jawatan timbalan presiden, berdasarkan jumlah undi yang diraih Nurul Izzah dan Rafizi. Sebelum ini, pengerusi JPP Dr. Zaliha Mustafa dipetik The Scoop sebagai berkata secara keseluruhan seramai 32.021 perwakilan layak mengundi bagi pemilihan pusat. Namun sebanyak 18.268 undi direkodkan, yaitu 12.618 undi dalam talian dan 5.650 undi fizikal direkodkan, menjadikan kadar mengundi sebanyak 57.05%. Ia bukan sesuatu yang pelik kerana sistem kita sememangnya membenarkan perwakilan memilih mana-mana jawatan atau tidak memilih langsung. Itu hak mereka, katanya. Sementara itu, veteran PKR yang juga ahli jawatan kuasa JPP, Arsivarasa, dalam laporan yang sama menjelaskan, bagi pemilihan jawatan timbalan presiden, rujukan boleh dibuat kepada borang 14 dalam laman web parti yang menetapkan kota 22.000 perwakilan layak mengundi bagi pemilihan bagi jawatan nombor 2 itu. Turnout perwakilan yang keluar mengundi lebih kurang 57%. Memang tidak tinggi, tapi kita dah bagi peluang untuk mengundi dan kita tak boleh paksa mereka untuk mengundi, katanya. Memang ada yang kata agak rendah peratusan,
Tapi banding di peringkat cabang, lebih tinggi sekitar purata 75% keluar mengundi katanya. Dia berkata proses pemilihan dibuat secara telus dan tidak timbul isu adanya tindakan boikot oleh sesetengah perwakilan yang layak untuk mengundi. Mengulas lanjut, Pransat berkata parti memilih sistem perwakilan pada pemilihan kali ini selepas sistem lama satu ahli satu undi dilihat sebagai kurang memberangsangkan. Namun katanya sistem perwakilan itu menimbulkan keraguan. Pucuk pimpinan telah memilih sistem perwakilan untuk memastikan peratus keluar mengundi yang tinggi berbanding sistem sebelum ini, satu anggota satu undi. JPP kata secara purata 57% keluar mengundi dalam pemilihan pusat. Angka ini jauh lebih rendah daripada 75% yang menunaikan tanggungjawab pada pemilihan cabang. Apa logik? Untuk cabang peratus keluar 75%, tapi pemilihan pusat 57% sahaja. Kalau sistem satu ahli satu undi kita faham, kita tak boleh paksa mereka untuk mengundi. Tapi kali ini sistem perwakilan. Perwakilan dipilih oleh calon ketua cabang. Ramai calon ketua cabang turut bertanding bagi pusat. Mustahil untuk mereka tidak minat mengundi pada pemilihan pusat. Ini yang meragukan. Calon-calon yang bertanding telah membayar yuran pencalonan yang tinggi. Maka senarai perwakilan yang keluar mengundi wajib diketahui. JPP perlu keluarkan senarai nama dengan nombor anggota perwakilan yang telah keluar mengundi pada hari mengundi. Secara atas talian dan secara fizikal katanya. Tambahnya, ramai calon akan menulis surat kepada pucuk pimpinan meminta untuk mendapatkan senarai pengundi yang mengundi. Saudara, persoalan kembali. Adakah berlaku penipuan sehingga menyebabkan keputusan pemilihan PKR dibatalkan? Tinggalkan komen Anda.